Okey. 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 Ajak-ajak. Assalamualaikum. Mana muka Ustazah ni? Nampak ke? Okey, nampak dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana pada malam ini saya diberi peluang untuk berkongsi testimoni ibu saya. Terima kasih Sifu Hazrul atas peluang ini. Sebenarnya perkongsian pada malam ini bukanlah kali pertama. Seingat saya kali ke-5 dah ni ya. Sebelum ni saya pernah share tentang ibu saya yang kanser usus dan juga saya sendiri masalah wasir dan juga dua rakan ya. Di pada malam ini pencabaran kesihatan ibu saya itulah slit disc ya. Ibu saya Cik Yang binti Harun yang berusia 76 tahun ya. Lebih kurang 4 tahun yang lalu ya, ibu saya telah diuji dengan kanser usus tahap 4, yang mana ususnya telah dibuang 15 cm, kedua-dua ovari dibuang, rahim separuh dibuang, ada jangkitan pada paru-paru dan juga tulang. Dan Alhamdulillah kami dipertemukan dengan redox signaling molekul dan juga Reno 28 hasil penggunaan secara istiqomah selama 4 tahun. Alhamdulillah sel kanser ibu saya statik lah ya, tidak merebak. Dan sebenarnya pada masa yang sama ibu saya mengalami sakit belakang 2 tahun sebelum dia diuji dengan kanser usus, dia mengalami sakit belakang. Maknanya 6 tahun lah dia sudah menderita sakit belakang. Biasalah bila dia sakit dia pergi berurut, okey sekejap, lepas tu sakit balik ya. Sehinggalah lebih kurang 2 tahun yang lalu ketika beliau follow up di hospital masalah apa kanser usus beliau, dan juga hasil daripada CT scan, doktor nampak ya tulang belakang beliau tu renggang dan macam ada retak kat tulang dia sedikit. Jadi doktor menasihatkan supaya beliau buat fisioterapi lah. Dan kata doktor jika tak buat, kemungkinan suatu hari akan lumpuh, tak boleh berjalan dan kemungkinan juga akan kena stroke. Jadi mak saya ni memang dia tak nak buat lah. Dia takut kalau boleh elak, dia akan cuba elak lah. Dan dia nak cari apa rawatan lain dengan harapan boleh membantu menghilangkan kesakitan beliau tu. Satu ketika bila orang menceritakan tentang ada satu apa ni tukang urut slit disc, maka beliau pergi di Ketereh, di Ketereh, dan dengan di sinilah mak saya disahkan apa slit disc lah, memang slit disc daripada dulu sakit belakang dan sebenarnya slit disc. Dan nama dia Pok Sumi lah, Pok Sumi. Dan bukanlah Pok Sumi seorang ni, ramai lagi lah yang dia pergi, contohnya di Tanah Merah dan beberapa tempat, dan ada juga yang datang rumah beliau ni lah berurut. Uh, bila lepas urut, oh, okey sekejap lepas tu datang balik ya. Bila sakit tu beliau memang tak boleh buat kerja lah ya. Tak boleh berdiri lama, tak boleh duduk lama. Bila sakit tu asyik baring lah. Biasanya terbaring di ruang tamu lah, atas kursi kat luar tu. Jadi sehinggakan kami beli apa kursi debek lah, supaya dia selesa sikit lah. Sebab banyak bila sakit tu dia baring. Dan dia boleh masak. Tapi apa ni ayah yang potong apa ni daging ke, potong bawang ke, jadi dia masak je lah. Uh, jadi selain berurut ni, mak saya juga banyak guna apa plaster BB atas belakang dia tu untuk menghilangkan kesakitan lah. Ya. Jadi sehinggalah kali terakhir ya beliau mengadu sakit belakang sampai ke betih pada 11 Februari baru-baru ini. Pada hari Selasa, dia telefon, dia cakap, Ma ni sakit sangatlah belakang sehingga sampai betis sakit. Jadi Ma nak pergi ni mengurut baliklah rumah Pok Sumi tu pada hari Khamis. Ya. Hari Selasa,
dia sakit, hari Khamis tu dia nak pergi. Jadi saya kata, sabar Ma, sebabnya kita ni tunggu Ridok Gold yang belum sampai lagi yang dikirim oleh si Fuli Zaimi. Jadi Alhamdulillah pada hari Rabu 12 Februari sampailah Ridok Gold tu pada pukul 6 petang. Sebaik sampai, saya terus pergi rumah mak dan terus sapulah kat belakang dia tu. Dan memang terasa satu bengkak biji lebih kurang sebesar ibu jari atas belakang mak saya tu. Ya, di celah-celah plaster sebab untuk menahan sakit dia tampal plaster. Jadi saya sapu di celah-celah tu. Begitu juga dekat betis dia lah ada tampal plaster lah. Di celah-celah plaster tu lah saya sapu Ridak Gold. Uh, Kemudian saya baliklah. Waktu malam dia telefon. Dia kata, Mak rasa macam ada kurang lah sakitnya atas belakang dan betis. Jadi saya rasa Alhamdulillah. Syukur sangat sebab bila dia mengadu sakit itu memang kita tak tahu nak buat macam mana lah kan. Jadi syukurlah bila dah kurang sakit dan tak jadilah dia nak pergi urut rumah Pok Sumi itu pada hari Khamis. Dan dia kata dia nak puasa lah sebab tu di 10 Syaban kan hari Khamis tu. Jadi hari Khamis tu saya pergi lagi rumah mak sapu ya. Ni sapu ni Ridok Gold ni atas belakang dan juga dekat betis lah sapu. Petang saya pergi lagi sapu uh, pada esoknya hari Jumaat pagi-pagi lagi dia telefon dengan suara yang sangat ceria dan happy. Dia kata, Mak rasa bengkak atas belakang tu dah tak ada lah. Ya ke? Biar betul ni. Saya, yalah macam tak percayalah bila dia kata dah tak ada bengkak tu. Jadi saya pergilah. Bila pergi tu memang saya sapulah Ridok Go tu atas belakang tu sekali lagi dan memang dah tidak ada dah bengkak yang sebesar ibu jari tu atas belakang mak saya tu. Memang dah licin dah. Ya Allah, memang syukur sangatlah dengan apa tu perubahan yang kata singkat lah ya. Jadi sehingga dia kata, kalau macam ni Mak boleh pergi umrah ni dah sebab tak sakit dah ya. Jadi Alhamdulillah lah. Jadi untuk pengetahuan semua, sebenarnya kami adik-beradik juga ada merancang untuk pergi ziarah ke petani Thailand pada 20 hingga 22 Februari yang baru lepas lah. Jadi bila ajak dia tu, dia tak nak lah sebelum Sapri.Gold dia tak nak pergilah sebab macam mana nak duduk lama atas atas van dah nak jalan-jalan. Tapi bila selepas menggunakan Ridok Gold lebih kurang 5 hingga 6 kali di tempat-tempat yang beliau sakit atas belakang dan juga dekat betis tu, keajaiban lah berlaku dengan izin Allah yang mana penderitaan beliau selama 6 tahun tu sakit belakang Alhamdulillah hilang ya. Jadi bila dah okey tu kami ajak, jomlah Ma pergi. Nampak dah tak sakit tu. Jadi dia pun setujulah nak pergi pada hari Selasa. Agak lewat lah dia bagi keputusan 2 hari nak pergi. Jadi Alhamdulillah sebab ayah pun memang pergi. Jadi kita ajaklah mak sekali. Jadi Alhamdulillah di sana beliau boleh mengikuti aktiviti contohnya macam naik perahu ya. Memang dia takut. Tapi kita orang pimpin lah. Tapi maknanya dia boleh duduk atas perahu tu lebih kurang 1 jam setengah. Alhamdulillah tidak mengadu sakit. Begitu juga ketika dia naik train di mini zoo tu. Alhamdulillah boleh berjalan jauh pun dia boleh ya. Jadi masa singgah solat di masjid tu tak sangka pula lepas dia selesai tu dia jalan seorang diri. Kata laju pula jalannya. Jadi Alhamdulillah syukur ya atas apa ni anugerah nikmat kesihatan ini. Jadi rasanya itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Jadi kepada semua yang mendengar pada malam ini, anda mesti memiliki dan mesti cuba Ridok Gold ini kerana kesannya yang sangat luar biasa dengan izin Allah jualah. Jadi akhirnya saya percayalah teknologi ini telah memberi satu perubahan yang sangat besar, yang sangat baik terhadap kesihatan ibu saya.
Jadi itu saja. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Junaidah atas perkongsian yang sangat-sangat mengujakan tadi. Cuba bayangkan